sahabat ni. Boleh buat tak sahabat ni kalau dia macam ni tu? Saya pernah angkat macam ni. Dia dah tanam sendiri, petik sendiri, masak sendiri, makan sendiri. Daun kusum ni nanam dia senang saja sayang. Sahabat nanam daun kusum ni senang saja sahabat Potong je, potong macam ni je, potong. Lepas tu kita cocokkan kat dalam ni. Kalau kita cari dapatlah macam ni sahabat. Okey sahabat. Cantik sungguh Inilah namanya anak asam pedas anak ikan sahabat. Seekor PSS. Betul-betul anak ikan betul. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi. Jangan lupa subscribe, like dan save. Dah. Jom kita makan sayang. Jom. Assalamualaikum sahabat. Semoga kita sihat dan ceria selalu. Sebagaimana Abang Pincin suka-suka dan Makcik Cameron. Sahabat, pagi ni dalam suasana yang sedikit hangat ni sayang. Dia berbahang lah. Bahang sahabat, walaupun dia ada kali ni macam musim hujan sebab kali-kali ni bila saya balik kampung gitu saya ingat ada tengah pokok ni macam kekuningan kurang air. Saya ingat. Habis sebahagian ni sahabat ada yang tumbang sebab hujan ribut. Sahabat So hantar santai kebun bandar kali ni saya nak kongsikan aktiviti kita nak kemas semula keadaan pokok-pokok ni bila dia hujan dia punya kena air dengan dia punya daun-daun kering ni sayang semua dah masuk blok semua perjalanan pergerakan dia sayang. So saya terpaksa pugar semua ni sahabat. Saya kena buat sebagai bahagian ni saya terpaksa cuci balik. Saya nak susun rasuk semua bahagian ni sayang penuh dengan daun-daun besar tu. Tengok. Kita tengok ni. Sahabat ni, pokok-pokok ni semua saya nak alih semua dah besar. Saya nak alih sahabat ni. Pokok-pokok kedondong ni saya nak alih. Sebab ni asalnya daripada duduk bawah tu. Tu saya nak alih. Tengok sahabat ni. Siapa yang berhajat nak beli benih ni bolehlah datang. So semua nak kemas ni sayang Dalam kat mana tu? Ini sayang dulu set. Ini mungkin kita nak tanam dekat belakang komputer ke mana sayang. Kita tengok ni pokok ni. Ini semua anak-anak benih ni. Ini semua anak-anak benih yang dah berbuah ni sahabat ni macam ni. Ini anak-anak benih yang dah buah ni. Saya nak petik buah dia. Saya nak tinggalkan. Saya nak remain. Tak kena potong lah, kena pendekkan. Nak kena pendekkan ni. Buah-buah yang ni pun saya nak potong ni sahabat ni Ini sebab apa dah kita nak bagi gugur dah. Buah-buah ni kalau dia disentuh sikit dia dah gugur sahabat ni. Ni semua dah. So nampak ni memakan sedikit tenaga lah sahabat ni. Saya nak lari pun dah tak boleh. Pokok yang saya semai-semai ni, pokok markisa ni pun dah berbelit macam ni sayang ni. Kat luar pun ada berbelit kat pokok. Apa pokok bunga? Ni pokok markisa dia sayang. Pokok markisa saya ni tak ditanam tapi dia ni dah ngamuk dah. So sebelum saya mengamuk lagi, ni sahabat Allah Akbar ni. Saya dah inilah saya tengok sampai habis saya pun. Jangan duduk plastik. Sahabat. Saya terpaksa mengemas ni sahabat ni. Buang sahabat-sahabat ni. Aku nak mengelak-ngelak. Kena menyilat-menyilat lah. Okay, macam ni. Sampah dia banyak sahabat. Sampah dah kering-kering. Ini dia pun macam tak berjaya lah dia nakkan air dalam masa yang sama. Tempat tapak dia tak muat. Yang kita tinggalkan air tak cukup, kering macam ni dia. Saya kalau balik kampung sahabat
balik kampung kan dia punya risiko, saya punya pokok semua jadi kuning. Tak ada orang nak siram. Jadi itu yang jadi masalah dia. Boleh balik tapi 2-3 hari saja, tak lebih. Ini pun 2-3 hari tapi kena tengok musim dia. Saya kena balik musim hujan je. Boleh sebab apa? Kalau tak pokok-pokok ni macam ni, kurang air sahabatnya, bila kurang air, pertumbuhan pokok ni macam terencat ni tengok. Oh, tu dia bunga, nak berbunga Tapi terencat. Dia tak terencat, dia macam mana pun dia terencat dia. So sedih lah. Kadang-kadang tapi dah penat. Dah penat saya mengemaskan. Ikan-ikan pun banyak mati. Sebab apa? Pokok keladi dia dimakan dengan pokok keladi yang keladi air tu dimakan dengan ni. Dengan ulat. Tai ulat tu masuk dalam tempat ikan tu, kolam ikan tu. Dia jadi racun, jadi toksik, jadi meninggal dia. Ikan-ikan tu meninggal. So saya tak ada pilihan. So, penat sahabat bekerja macam ni. So, apa sahabat nak buat? Buang, tak nak pun nak buang je. Pokok yang saya jadikan anak benih ni pun dah benar, dah besar saya macam ni Penat lah. Sekus. Ni saya ingat pokok ciku ni pun dah besar. Mana nak letak pokok ciku ni Dah bagi orang, dah bagi. Sahabat pokok ciku saya pun dah besar macam ni. Ini anak ciku yang saya tanam buat pembenihan ni. Sahabat ni boleh buah tak sahabat ni kalau dia macam ni tu? Saya boleh angkat macam ni. Dia dah cukup tanah. Tanah dia dah padat. Ciku ni dia macam pokok ara. Tapi tak tahulah dia buah ke tak. Saya pun tak tahu mana nak letak. Nak letak kat mana. Mungkin tak kat belakang homestay. Kat homestay pun dah berkemas lagi. Kena kemas lah. Buat gotong royong. Tengok bahagian ni. Kita tengok yang bahagian ni. Bukan senang kita nak dapatkan taman yang cantik sahabat Kita kena berkorban masa tenaga bila pokok ni dah besar. Lantai ni jadi kotor sahabat ni. Saya kena basuh ni sebab ini daripada mozaik sahabat sayang pula dia kena basuh macam ni. Basuh sayang dia tak ada pilihan. Dia tak ada pilihan. Kalau tak dia nampak odd, very odd. Very ugly. So macam mana sahabat boleh tolong saya? So sahabat boleh bagi cadangan macam mana nak buat. So untuk sementara ini nanti kita akan kemaskan taman-taman saya ni. Saya nak jadikan cantik, kemas macam ni sahabat Tapi bila itulah kita campur-campur. Saya ambil ni, saya tunjukkan. Ini kalau hujan kalau kita tinggal air tak cukup sayang, macam ni lah dia. Ni dia berebut daun sebab kuning. Ini tak cukup air. Itulah nak buat sprinkler tu mahal. Daun-daun nampak cantik tapi dia punya kos penyelenggaraan dia tinggi kalau ditupahkan. Saya cuma buat macam ni je. Cantik tapi kosong. Kita nak buat macam ni. Okey sahabat, kita jumpa lagi. Lepas ni kita nak masak sayang Kita masak apa sayang? Asam pedas. Masak asam pedas. Okey sahabat, kita berhenti kat sini dulu. Saya nak kemas. Siap kemas ni nanti kita sambung balik. Lepas tu kita nak masak. Kita nak masak asam pedas anak ikan. Jom. Okey, jumpa lagi sahabat.
Yang ini pun tak dapat makan ya. Ambil ayam ambil Apa? Buat keduri nonanya aku nak makan, tak dapat makan ya. Betul lah. Okey. Oh. Ni sahabat ni. Saya tak dapat makan sahabat ni. Buah nona ni setiap kali besar sikit ada binatang. Buah ni lebat juga. Buah dia lebat juga ni. Buah nona saya ni. Ni kedondong. Saya nak buat macam buat ada macam tu kan, buat ni sikit, tapi itulah serangan binatang ni banyak sangat ha. Saya pernah habis dah pokok buah kedondong ni. Banyak sangat dah. Tak orang kata tak ternial ya. So sampai begitu kita nak habis. Nak habis apa? Ya. Boleh aja. Nanti selama semakin tua, bila kita tua tu bang, kita tak apa. Jom kita petik daun kesum. Daun kesum yang subuh-subuh ni, kita petik yang subuh lah. Subuh kan, daun kesum ni. Masak asam pedas sedap ni. Lada je. Lada ni kan. Merah-merah, mangga. Ada gunting eh? Tak awak. Ada? Tak ada. Ini dah kush. Kalau ni kalau dipetik lama nanti dia pun berpucuk semula, dia gemuk. Ni lada pun. Puas hati. Tanam sendiri, petik sendiri, masak sendiri, makan sendiri. Sahabat, selesai sudah sahabat. Kita buat kerja-kerja pembersihan tadi. Kita tadi buat kerja renovasi. Bukan kerja renovasi sahabat. Kita kemaskan kita punya taman tadi tu sayang. Kita buat macam ni dulu. Bakal ini anak pokok ni kita nak alihkan. Kita nak alihkan kat belakang, kita nak tanam. Yang semua kita remain kita tolak ya. Yang dalam polisi semua kita alihkan. So kita remain yang sikit je bahagian yang sikit. Kalau tengah-tengah hari macam ni, kalau kita nak masak-masak kat taman ni pun tak boleh buat berteduh. So ini hari kita nak masak juga dalam rumah naik. Kurang-kurang berangan kita nak masak kat luar rumah. So ini hari kita masak asam pedas yang macam kita janjikan tadi sahabat. So saya nak petik daun kesum ni. Daun kesum ni nanam dia senang saja sayang. Sahabat kan? Nanam daun kesum ni senang saja sahabat ya. Potong je, potong macam ni je, potong. Lepas tu kita cocokkan kat dalam ni. Kalau kita dapatlah macam ni sahabat. Ni. Ini yang saya tanam hari tu. Saya lebih suka ambil yang muda-muda ni sayang, macam ni sayang. Yang ni lagi muda. So saya rasa cacak je ni, nampaknya mudah je terus hidup. So ini kalau nak beli pun kurang-kurang 50% juga. Cukup sayang Cukup je, tak perlu banyak-banyak. So kita nak masak asam pedas. Hari kita nak masak asam pedas anak ikan sayang. Okay. Kita tak nak ikan yang besar-besar, tak nak kepala ikan ke kepala gajah ke whatever. So kita nak masak anak ikan. Asam pedas anak ikan. Jom kita bersama-sama dengan abang Pencen Suki dan makcik. Kamera jom kita ke dapur berapi kita jom. Assalamualaikum sahabat. Sekali lagi bersama dengan abang Pencen Suki dan makcik Gemma dalam santai di dapur. Semoga semuanya sehat dan ceria selalu sebagaimana APLS dan makcik Kamera. So hari ni sambung tadi kerja dah petik daun kesum ni sahabat. Dah pun kita buat kerja kat luar. So hari ni saya nak masak anak ikan asam pedas asam pedas anak ikan ni Saya tak reti nak sebut anak ikan apa sahabat ni. Nak kata macam anak ikan kekek ke apa, tapi saya tak tahulah Saya tanya Cina yang berjualan tu, peniaga yang jualan tu pun dia tak jawab pun. Sebab dia sibuk je ataupun dia pun tak kenal anak ikan. Tapi yang kita tanya semalam salah orang sayang. Bukan dia punya. So dia tak respon pun, mungkin dia pun pembeli juga. So tak tahulah sahabat anak ikan, tapi inilah selera kita dah tua-tua je macam ni, kita nak yang simple-simple saja but marvelous. So bahan-bahan lain selain daripada anak ikan yang kita nak buat asam pedas sayang, kita ada bawang kecil, bawang putih, sedikit halia, belacan dan juga lada kompulsori So bahan-bahan yang untuk memperisakan dia lain, aromatik dia saya gunakan daun kesum dan juga sedikit daun limau purut. Tak lupa mesti ada asam. Asam bahan-bahan yang lain ada ajinomoto, ada serbuk pati ayam dan juga garam. Secukup rasa. Tak lupa mesti ada asam dan minyak untuk menumis.
So pertama kali kita nak ni lada sayang Lada ni semua lah sayang Saya bubur macam banyak tapi tak apalah sayang Kalau banyak macam ni sayang, nampaknya kita kena masak semua ni sayang Dah masak semua ni, panggillah anak-anak suruh ambil. Kalau ada lebih, kalau kita kunyah-kunyah habis rumah Jumain tak apa. So kita masukkan bahan-bahan yang telah kita robek-robek koyak ni tadi. Banyak juga sayang. So kita nak blender dia. Terus masukkan garam sayang. Garam pula belacan ni. Kalau kurang belacan ni kita tambahkan. So sahabat, jom kita blender. Nak blender boleh, nak digiling boleh, nak ditumbuk pun boleh. Lebih kurang dia macam ni lah sahabat dia. Halus saya buat halus macam tu sahabat So ini terpulang pada kita kalau kita nak banyak lagu mana, dia punya rencah dia tu is optional terpulang pada kita. Kalau nak bubur garam pun boleh, nak bubur garam pula belacan boleh, ke nak bubur cincaluk pun boleh, nak letak apa pun boleh sayang. Ada tu apa sayang yang kita cecah-cecah tu, budu. Pun boleh. Okey sahabat, terus kita tumis. Jom kita ke dapur berapi. Okey, kita masukkan minyak. Kita biarkan sedikit panas. Minyak secukupnya sahabat tak cukup minyak tak cantik nanti So lebih kurang macam ni biar dididih sekejap minyaknya. Nampak didih ke minyak? Panaslah sahabat minyak. So make sure dia punya ni macam ni lah tekstur yang saya nak tu lebih kurang macam ni. Dia sekejap je sayang dia mengental ni. Kalau dia ni mengental je tengok mengental macam ni sahabat ni dia mengental kalau dia. Okey, tu kita tumis kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wangi sahabat campuran belacan, bawang putih, bawang merah dan juga sedikit halia. Dan juga belacan tu kita giling. Kalau yang suka nak tambahkan kelapa pun boleh sayang kelapa parut. Kelapa bakar. Itu kalau belah-belah dekat negeri Melaka lah, orang Melaka tambah macam tu. So ini kita buat ala-ala Johor je macam tu So kita masak dia sehingga naik minyak, hingga pecah minyak. So untuk mengelakkan daripada percikan, kita tutup dengan penutup hajat kita. Okey sahabat, dah nampak keluar dia punya asap-asap daripada tepi tu. So kita slowkan api dia sahabat. Kita nak kocai-kocai sebentar. Kalau tak nanti dia ni sahabat memercik satu Malaysia sampai Sabah Sarawak, siapa nak tanggung. So okey. So kita kacau-kacau sekali lagi dan kita buka api balik semula. Kita tunggu je. Kurang-kurangnya 3 kali pecah minyak baru ngam. Tambahkan air, masak lagi, pecah minyak lagi, tambah air, pecah lagi. 3 kali pecah minyak barulah namanya jadi gulai. Cantiklah sahabat Sementara tu sahabat bolehlah kita lurutkan daun-daun ni. Ni nak lurutkan pun boleh. Kalau kita tadi cerita pasal tanam daun kesum tadi, satu lagi cara nak menanam daun kesum, dia sahabat boleh potong macam ni sahabat untuk menambah, untuk mempecahkan tumbuh macam ni. Macam ni. Macam ni terus banyak-banyak tu dikat, masukkan dalam air dalam botol ke, dalam apa gelas ke, whatever macam tu. Tapi yang ini saya tak nak tanam lah. Saya potong bahagian ujung ni, yang muda-muda ni saya ambil lah. Macam tu je. Macam contoh saya buat macam ni lah. Ni saya ambil. Tapi kalau kita ada juga yang suka masukkan dengan ni sekali, dengan tangkai-tangkai dia sekali, pun dipersilakan. Asalkan biasa untuk satu periuk besar boleh lah masak banyak-banyak tu kan. Dia nak bawa banyak sangat. Nanti takut tersangkut pula dekat anak tekak sayang. Sebenarnya kenapa? Kan tak mulit kan nanti. So lebih kurang ni macam ni sahabat. So kali kedua kita buka sayang. Kita tengok. Dah okey dah. Okey, sekali lagi sayang. Macam ni sahabat. Kita buka dekat ni sebab apa sahabat, kita nak pastikan dia tidak mengerak So kita tumis sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kuatkan api sekali lagi.
So kita tunggu dia sehingga betul-betul masak. Dah nampak tu Caca ada didih balik. Dah berasap macam ni sahabat. Okey. Macam ni lah sahabat cara saya. Dia punya sambal tu dah macam apa berminyak dan apa bang? Pecah minyak tu. Terus saya masukkan ni sahabat ni. Saya masukkan asam jawa secukup je. Air asam. Air asam jawa secukupnya itu pekat sangat ni Saya masukkan air asam jawa secukupnya. So kita kuatkan api. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu sahabatnya. Kita tutup semula sehingga dia pecah minyak. Okey sahabat. Nampak tu celah tu naik dah sudah. Asap dia. Wap dia menggelegak. Orang kata menggelegak. Sahabat, so saya terus masukkan daun-daunan saya ni saya masukkan daun bawang. Daun ni daun bawang sebut daun apa? Kesum, daun limau purut. Daun limau purut dan juga daun bukan daun. Apa tu? Asal ni jeruk sawi. Saya masukkan. Sahabat, saya terus perasakan terus sahabat ni. Saya belum masuk ikan, saya perasakan. Angga-angga air dia saya tambah sikit air sahabat ni, air dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ini macam pekat sangat pun tak sedap saya. Saya buat macam ni. Dah cantik dia sayang ni. Nanti campur dengan air ikan ni. Kita masukkan ikan, nanti keluar air dia lagi. So sahabat, kita terus masukkan bahan-bahan perisa yang lain. Saya masukkan garam secukup rasa. Lebih kurang dia macam tu. Nak sebut pun saya tak tahu sahabat ni, agak-agak je lah Kalau ni dia punya sebut parti Ajinomoto. Sebut MSG lah sahabatnya. Dan juga serbuk parti ayam. Ni. 1, 2, 3. Secukup rasa. Dah sedap sayang macam ni. Sayang. Macam ni. Bolehlah kita orang kata tu perisa-perisakan sebentar lah Kalau yang suka rajin-rajin masak tu, perisakan apa rasa dia. Bismillahirrahmanirrahim. Saya gunakan tapak tangan je sahabat Macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Sedap. Belum ada ikan dah sedap sahabat. Macam tu lah sahabat kalau kita buat asam pedas. So kita terus masukkan anak ikan ni terus. Bismillahirrahmanirrahim. Betul anak ikan ni saya suka. Saya ni nak mencari anak ikan ni jenuh ni. 2 pasar cari tak jumpa. So akhirnya jumpa juga dengan anak ikan ni. Okey, saya nak masukkan anak ikan ni. Dapat ni yang ini. Baki ni saya nak masak asam rebus nanas ni. Okey. Ya, cerita abang kata rasa orang tua. Cerita rasa dia nak anak ikan. Tak nak yang besar-besar, nak yang kecil-kecil je. Wah, dia banyak sayang ni. Tak apa. Tuan ada kepala jenah hari tu. Okey, so sahabat, kita tunggu dia sehingga mendidih, elok cantik. Okey sahabat, kita tengok kuah dia banyak pula sahabat. Ikannya ini saya terjun semualah. Chop tak jadilah. Pakai ikan lain aja sayang. Sedapnya. Jawabnya kita makan ikan je lah yang buat jambal. Nanti sedap ni sayang. Ya Allah sayang. Ni kita nak makan ni tu sayang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Kalau macam ni tu makan dengan ulam pucuk ubi pun dah okey sayang. Ataupun ulam kacang ke apa lah. Yang salad. Salad pun boleh sayang. So okey sahabat. So saya dah bagikan ni, kita pun nak merasakan apalah rasa asam pedas saya ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi saya rasakan. Rasanya ya Allah, serba salah, sedap sangat. So okey sahabat, masak sudah asam pedas ikan, anak ikan anak ikan apa saya tak tahu sahabat. Cara abang pincin sikit-sikit. So banyak nanti kan ikan tu hancur. Ya betul sayang. Ikan tu terlalu nipis. Tapi geram sangat sayang. Inilah suka sangat
suka sangat. Sampai kita ni ayam cuba menggodeh dia. Saya nak makan. Suka sangat Suka sangat. Dia masuk pun pekat sikit Dia masuk ikan semua tak pun pekat pula. Okey. Dah sayang, dah masak sayang Dah. Okey sahabat. Masak sudah anak ikan asam pedas anak ikan cara abang Peter suki-suki dan makcik kamera. So kita matikan api dia sekejap. So kita boleh hidangkan. Okey sahabat. Cantik sungguh Ini namanya anak asam pedas anak ikan sahabat. Seekor PSS. Betul-betul anak ikan betul. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, siap sudah masakan APSS kali ni sahabat. So jangan lupa untuk mencuba masakan yang enak marvelous ni. Okey, jumpa lagi dan jangan lupa subscribe, like dan save. Dah, jom kita makan sayang. Ciao.